Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Bertemu kita dalam kuliah khas membaca buku himpunan Risalah Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Risalah ringkas beliau berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah-kuliah sebelum ini kita telah membahaskan sebahagian besar daripada 10 pembatal agama yang besar yang disenaraikan dan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad di dalam risalah beliau ini. Dan kita telah membahaskan perkara pembatal ini sehingga perkara yang keenam. Perkara keenam yang menyebut tentang sesiapa yang mempermainkan atau memperlekehkan apa sahaja yang berkait dengan agama. Jadi dalam kuliah kali ini kita akan teruskan dengan kita membahaskan pembatal agama yang ke-7. Boleh kita sama-sama perhatikan di halaman 61, pembatal agama yang ke-7. Kata penulis, Syekh Muhammad mengamalkan sihir. Antara jenis-jenisnya ialah as-sarf, sihir pemisah, dan al-ataf, iaitu ilmu pengasih. Sesiapa yang mengamalkannya atau meredai perbuatan tersebut, maka dia telah jatuh kufur. Dia telah jatuh kufur. Dalilnya ialah firman Allah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan sedangkan mereka berdua, iaitu Harut dan Marut, tidak mengajarkan sihir kepada sesiapa pun, melainkan setelah mereka berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan bagi kamu. Oleh itu janganlah kamu kufur." Surah Al-Baqarah ayat 102. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan perkara yang ke-7 ini, atau pembatal agama yang ke-7, yang mana kalau kita perhatikan di sekeliling dalam kalangan masyarakat, termasuklah masyarakat di negara kita ini, ternyata bahawa sihir masih ada. Sihir masih ada. Kalau nak ikutkan di negara barat, barangkali seorang boleh berkata bahawa sihir atau apa yang disebut sebagai black magic tidak lagi berleluasa seperti mana dahulu. Tetapi nak kata di negara kita, duka citanya masih ada lagi amalan sihir ini. Sedangkan kata Syekh Muhammad, antara pembatal agama itu ialah mengamalkan sihir. Mengamalkan ilmu sihir. Dan beliau menyebut jenis-jenis, dan ini hanya sebahagian sahaja. Cuma mungkin boleh kita kata ini antara yang utama, ilmu sihir yang utama. Sihir pemisah, yang dimaksudkan dengan sihir pemisah ialah untuk
memisahkan antara pasangan suami isteri. Adapun ilmu pengasih, ini pun untuk nak, ini sebaliknya, ini untuk mendekatkan seseorang itu, lelaki atau perempuan, kepada seorang yang lain, kekasih, ya. Dia nak seorang itu dia jatuh cinta dengan seseorang, dan sehingga dia sanggup untuk menggunakan ilmu-ilmu seperti ini supaya individu berkenaan bertaut kasih dengannya. Dan boleh diperincikan di sini bahawa ilmu sihir itu terbahagi kepada dua. Ada sihir yang hakiki dan ada sihir yang berupa silap mata. Sihir hakiki dan sihir silap mata. Kedua-duanya sihir. Kedua-duanya membatalkan agama. Tinggal lagi cara ilmu sihir itu dilakukan. Kalau dalam apa yang melibatkan sihir hakiki, ia adalah ibarat si tukang sihir itu meniup di dalam buhul-buhul simpulan-simpulan sihirnya itu dengan membacakan ayat-ayat jampi, mantra-mantra sihir secara berbisik, secara berperlahan, yang mana mantra-mantra jampi-jampi sihir itu ialah kata-kata meminta tolong daripada syaitan. Meminta tolong daripada syaitan supaya dilaksanakan apa yang diinginkan. Maka jampi-jampi, mantra-mantra sihir akan dibaca dan ditiupkan di dalam simpulan-simpulan sihir. Lalu simpulan-simpulan ini digantung sebagai pendinding, sebagai pelaris, untuk nak melariskan perniagaan, pendinding untuk nak melihara sesuatu. Tinggal lagi digunakan syaitan untuk hal-hal itu. Demikian ada kalanya dalam simpulan-simpulan sihir itu ditulis perkataan-perkataan yang tertentu yang kebiasaannya tidak membawa apa-apa makna yang jelas. Tulisan dalam bentuk cakar ayam, perkataan-perkataan yang tidak berbentuk jumlah ayat yang sempurna, perkataan-perkataan yang tidak difahami. Tinggal lagi, ini adalah perkataan-perkataan mantra-mantra jampi-jampi sihir bertujuan untuk mendapatkan bantuan daripada syaitan yang diseru, yang dipanggil untuk menjayakan perkara sihir tersebut. Ada kalanya juga ilmu sihir ini digunakan untuk menyerang, untuk ditujukan kepada orang lain, ditujukan kepada lawan, yang mengakibatkan orang
berkenaan yang menyebabkan mangsa terkena sihir. Dan kesan sihir itu boleh sahaja membawa kepada maut. Nak kata bahawa ada seorang itu boleh terbunuh, boleh mati kerana sihir, atau dia boleh jatuh sakit, atau dia boleh hilang kewarasan, jadi gila kerana ilmu sihir yang dihantar kepadanya. Maka boleh dikatakan bahawa ilmu sihir hakiki ini dia memang bersifat mengganggu pihak yang dikenakan atau dihantarkan sihir kepadanya. Banyak sahaja berlaku dalam perniagaan misalnya, ya. Apabila peniaga kerana nak mencari keuntungan, nak meraih keuntungan, bertindak menggunakan ilmu sihir ke atas peniaga-peniaga pesaing-pesaingnya, mengakibatkan, ya, peniaga-peniaga yang bersaing dengannya, ya, terkena sihir, jatuh sakit dan sebagainya. Dan kita lihat, ya, dalam contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini, sihir pemisah, bertujuan untuk nak memisahkan antara pasangan suami isteri. Kerana ada pihak yang cemburu, ada pihak yang tak suka, atau ada pihak yang ingin yang ingin melihat pasangan suami isteri itu tidak bahagia. Ini mendatangkan mudarat. Sedangkan kalau kita lihat, ya, institusi kekeluargaan itu dia merupakan tonggak kehidupan seseorang. Yang mana kalau keluarga sudah bercerai-berai, maka kehidupan pun akan jadi tidak aman. Ini nak mengatakan betapa jahatnya ilmu sihir. Demikian digunakan sebagai ilmu pengasih. Tinggal lagi boleh kita bayangkan bahawa orang yang terkena ilmu pengasih ini, dia tidaklah sayang, dia tidaklah jadi sayang kepada pasangannya itu dengan ilmu pengasih itu, tetapi dia jadi menurut. Dan mungkin boleh kita bayangkan, ya, dia dalam keadaan, ya, disihir, yang dalam keadaan tak separa sedar, orang kata, ya, menurut apa yang apa yang diminta oleh pasangan yang menggunakan ilmu pengasih untuk mendekati mangsa itu. Dan kesudahannya, orang yang terkena ilmu pengasih itu, ya, pasangan yang terkena ilmu sihir itu, dia bukan mengasihi pasangannya itu, tetapi dia lebih kepada dalam keadaan dipaksa, ya, dalam keadaan tak sedar diri, dipergunakan untuk tujuan-tujuan dan sebagainya. Jadi ada unsur paksaan dan ada unsur dimangsakan, dipergunakan. Sekali lagi, ini semua menunjukkan betapa buruk dan jahatnya, ya, kesan daripada ilmu sihir tersebut. Maka itu jenis sihir yang pertama, jenis sihir yang hakiki. Adapun jenis sihir yang kedua ialah jenis sihir silap mata, di mana dibayangkan pada pandangan manusia
akan sesuatu yang pada hakikatnya tidak seperti itu. Dibayangkan semata-mata. Terbayang kepada seseorang itu bahawa sesuatu itu berubah. Sesuatu itu jadi sesuatu yang menyalahi bentuk asalnya. Dibayangkan bahawa batu itu bertukar menjadi haiwan misalnya. Atau dibayangkan seseorang itu dibunuh. Sedangkan pada hakikatnya tidak sedemikian. Dibayangkan bahawa seorang yang mati itu hidup semula. Sedangkan pada hakikatnya tidak begitu. Dibayangkan bahawa seorang itu kepalanya dipotong. Padahal tidak begitu. Ya. Atau si tukang sihir itu melakukan benda-benda yang disebut sebagai paranormal, yang tak normal. Melakukan benda-benda yang luar biasa. Berjalan di atas api, berjalan di atas air, ya. Melakukan benda-benda yang orang kata pelik-pelik, yang luar biasa. Ya. Menusuk badannya dengan benda-benda tajam dan seumpamanya. Jadi ini semua termasuk dalam perbuatan sihir. Tinggal lagi dia lebih kepada silap mata. Ya. Ini berbeza sedikit caranya berbanding sihir hakiki yang telah kita sebutkan tadi. Dia lebih kepada perbuatan silap mata. Seperti mana yang dilakukan oleh tukang sihir pada zaman Fir'aun. Di mana Allah menyebut dalam surah Taha ayat 66, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun dibayangkan kepada Nabi Musa seolah-olah ia bergerak-gerak. Yukhayyalu ilaihim, dikhayalkan. Allah kata tongkat-tongkat itu apabila dilemparkan, dikhayalkan kepada Nabi Musa bahawa dia bergerak-gerak. Dikhayalkan. Maksud di sini bahawa sebenarnya dia tak bergerak. Ya. Tongkat-tongkat itu dia kekal pada keadaan asalnya. Hanya sahaja dengan ilmu silap mata, ilmu sihir yang digunakan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun itu, ia dibayangkan kepada Nabi Musa bahawa ia bergerak-gerak seperti ular. Ya. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 116 Allah juga menceritakan tentang perkara yang sama. Allah mengatakan saharu a'yunan nas wastarhabuhu. Tukang-tukang sihir itu mereka menyeherkan mata orang ramai, menyeherkan mata orang ramai. Perhatikan disebut mata di sini secara khusus. Sebab tu kita kata jenis yang kedua ini dia lebih kepada silap mata. Mata tu melihat sesuatu yang tidak ada. Tetapi ia kelihatan seperti benar. Ia kelihatan seperti real orang kata. Ya. Kelihatan seperti bersungguh-sungguh. Saharu a'yunan nas wastarhabuhu. Tukang-tukang sihir Fir'aun berjaya menyihirkan mata orang ramai sehingga menimbulkan rasa takut mereka. Mereka jadi takut apabila melihat lingkaran-lingkaran ular. Ya, ular yang bertebaran, bergerak-gerak ke sana ke sini. Mereka jadi takut. Ya. Inilah dia dikatakan sihir silap mata. Ada juga sihir dalam bentuk silap mata juga, tetapi dia lebih kepada ilmu pukau. Ya, dia berkait dengan mata juga orang kata. Ya, memukaukan pandangan seseorang itu. Ya, di mana kesudahannya orang itu membayangkan
sesuatu yang tidak ada dalam seumpamanya. Apabila ilmu pukau itu digunakan, ia menyebabkan mangsa melihat perkara yang tidak wujud dan seumpamanya. Ya. Lalu apabila pukau itu berhenti, keadaan benda-benda semua kembali kepada keadaan asalnya. Ya, dia maka nak kata bahawa dia dalam tempoh sebelum tu dia jadi kena pukau. Ya. Dalam keadaan tak sedar sesuatu itu berlaku dan sebagainya. Dibayangkan bahawa duit palsu itu seperti duit yang betul, dia hanya kepingan kertas-kertas kosong sahaja. Tetapi kerana terkena ilmu pukau, ilmu sihir pukau ini, orang itu membayangkan bahawa dia memegang wang kertas, ya, kerana ilmu pukau yang dikenakan ke atasnya. Walau apapun, kedua-dua jenis ilmu sihir ini, sama ada ilmu sihir hakiki atau ilmu sihir silap mata dan pukau, dia adalah perbuatan sihir dan hukumnya adalah kufur. Orangnya jatuh kafir. Dan kalau dia Muslim, dia jadi murtad dengan dia mengamalkan sihir itu. Ini berdasarkan ayat 102 dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Hanya sahaja syaitan-syaitan mereka bertindak kufur, ya, mereka jatuh kafir, mereka mengajarkan orang ramai ilmu sihir itu. Nak mengatakan bahawa perbuatan mengajar ilmu sihir dan mempelajari ilmu sihir hukumnya kufur, hukumnya jatuh murtad. Seperti Allah sebut dalam ayat yang telah kita baca tadi. Maka sihir dia adalah di antara asbab seseorang itu murtad. Sekiranya seorang itu pada asalnya dia Muslim, ya, kemudian dia melibatkan diri dengan ilmu sihir, maka dia jatuh murtad. Dia jatuh murtad, dia terkeluar daripada Islam, dan hukuman atas tukang sihir, ya, hukuman had, hukuman hudud atas tukang sihir ialah dibunuh. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa dia tidak ditawarkan pun untuk bertaubat. Ada setengah keadaan atau kesalahan di mana seorang itu ditawarkan untuk bertaubat, ya. Tapi bagaimana kalau sekiranya seorang itu dia tidak mahu bertaubat? Ini bagaimana kalau sekiranya seorang tukang sihir itu, ya, telah ditangkap, adakah dia ditawarkan untuk bertaubat? Dengan erti kata kalau dia bertaubat maka dia dilepaskan. Ini ada khilaf dan ada pandangan-pandangan. Hanya sahaja ada sebahagian ulama berpandangan bahawa tukang sihir dia tidak ditawarkan untuk bertaubat, ya. Mereka berpandangan sedemikian kerana melihat bahawa tukang sihir ini dia adalah orang yang penuh dengan tipu daya muslihat. Dia tukang sihir. Ini tukang pembohong, penipu. Maka sekiranya dia mengatakan bahawa dia bertaubat, maka itu hanya tipu helah untuknya menyelamatkan diri. Sedangkan ilmu sihir itu sudah ada dalam diri dia, dalam hati dia. Jadi kalau dia bertaubat pun, ya,
ilmu sihir itu masih ada dalam jiwa dia. Dengan kata lain, tak perlu dia bertaubat. Tak guna untuk dia bertaubat. Dia tetap akan kekal dengan ilmu, dengan amalan ilmu sihirnya. Ini pandangan sebahagian ulama. Dan antara dalil yang dijadikan hujjah dalam perkara ini ayat 102 ya, surah Al-Baqarah, dalam kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah turunkan untuk mengajarkan ilmu sihir. Allah mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tiadalah kedua malaikat itu mengajarkan kepada sesiapa ilmu sihir itu, melainkan sesudah mereka berkata kepadanya, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian, yakni ujian yang Allah datangkan ke atas manusia, maka janganlah kalian kufur. Maksudnya, janganlah kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir itu dan mengamalkan ilmu sihir itu. Ya. Ini asal usul dari mana datangnya ilmu sihir itu. Ya. Dia daripada dua malaikat ya, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah. Baik. Kemudian kita lihat pembatal agama yang ke-8. Kata Syekh Muhammad, membela kaum musyrikin dan bekerjasama dengan mereka dalam memerangi kaum muslimin. Dalilnya ialah firman Allah, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesiapa dalam kalangan kamu, wahai orang-orang beriman, yang mengambil mereka, yakni orang kafir, sebagai pemimpin atau sebagai walinya, ya, dia daripada perkataan wali, wa man yatawallahum. Dalam perkataan wali ini ada beberapa maksud, termasuklah pemimpin. Dan siapa yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk dalam kalangan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Surah Al-Ma'idah ayat 51. Kita perhatikan pembatal agama yang ke-8 ini membela kaum musyrikin dan bekerja sama dengan mereka. Membela kaum musyrikin dan bekerja sama dengan mereka dalam memerangi atau dalam memusuhi kaum muslimin. Permusuhan orang-orang kafir ke atas kaum muslimin itu memang sejak dahulu. Itu sememangnya sunnatullah. Permusuhan mereka tidak pernah berhenti. Sedar tak sedar, suka tak suka. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sama sekali tidak akan redha dengan kalian hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikuti jalan mereka, sehinggalah kamu menerima agama kekufuran mereka. Maka permusuhan kaum musyrikin, kaum kufar ke atas muslimin memang berterusan. Dalam masa yang sama, Muslim disuruh supaya dia sentiasa berdiri bersama saudara seagamanya kaum muslimin yang lain. Muslim itu dia wajib atasnya ada kesetiaan. Kesetiaannya tidak boleh dan tiada pilihan kecuali
dia perlu bersama dengan kaum muslimin yang lain. Tidak ada pilihan di sini, tidak ada bolak-balik. Wajib muslim itu sentiasa bersama dengan kaum muslimin. Dia tidak boleh bertolak ansur, dia tidak boleh berkompromi. Maka bagaimana sekiranya seorang muslim itu memilih untuk bersama dengan kaum musyrikin, memilih untuk bersama dengan kaum kufar dalam permusuhan mereka ke atas kaum muslimin. Maka di sini kata Syekh Muhammad, ia merupakan antara pembatal agama. Menunjukkan kepada kita bahawa perkara ini serius. Perkara ini tak boleh dipandang mudah. Perbuatan seorang muslim bersama dengan musuh-musuh Islam, kaum musyrikin, kaum kufar, membantu mereka dalam memberi apa juga bentuk sokongan, bantuan dan pertolongan. Tak kira bantuan fizikal, bantuan kewangan, bantuan maklumat, nasihat, menyampaikan rahsia-rahsia, menjadi mata-mata, mengkhianati kaum muslimin dengan membocorkan maklumat-maklumat dalaman, menimbulkan gangguan, menimbulkan kejahatan, mendatangkan kecelakaan dan keburukan ke atas kaum muslimin dengan dia bekerjasama dengan kaum kufar dalam perkara tersebut, maka dia ini adalah antara pembatal agama. Demikian perbuatan muslim yang rasa cintanya lebih kepada kaum musyrikin, kaum kufar. Dia lebih sayang kepada kaum kufar berbanding saudara muslim. Dia memandang hina, memandang rendah kaum muslimin berbanding kaum kufar yang dia pandang tinggi dan hormat. Kesudahan dia, hati dia lebih cenderung kepada kaum musyrikin. Dia lebih suka tinggal bersama dengan mereka, dan dia menjauh daripada saudara seagamanya kaum muslimin. Ini juga adalah di antara pembatal agama. Kerana dalilnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam surah Al-Ma'idah ayat 51, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Itu dalilnya. Siapa dalam kalangan kalian, wahai orang beriman, yang mengambil mereka, yang menjadikan orang kafir sebagai walinya. Apa arti wali? Sebagai penjaga, pemimpin, teman rapat, sekutu. Ini semua maksudnya. Yani siapa daripada kalangan kamu yang menjadikan orang-orang kafir sebagai rakan sekutunya, yani rakan sekutunya berbanding dengan orang-orang beriman, maka dia termasuk dalam kalangan mereka. Perhatikan perkataan maka dia termasuk dalam kalangan mereka. Daripada perkataan inilah ulama mengatakan bahawa perbuatan ini membatalkan agama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan barang siapa yang memilih mereka berbanding orang Islam, sebagai penjaga, pemimpin, penasihat, sekutu, teman rapat, maka dia termasuk dalam kalangan mereka. Maksudnya dia sebenarnya bersama mereka, bukan bersama dengan orang Islam.
justru orangnya dikira telah jatuh murtad. Ini mengenangkan bahawa barang siapa yang condong kepada mereka, maka dia condong kepada kekufuran itu. Ini apa beza antara kelompok orang Islam dengan kelompok orang kafir? Ia adalah ciri Islam dan ciri kufur yang ada pada kedua-dua pihak tersebut. Maka orang yang condong kepada kaum musyrikin, kaum kufar, sedar tak sedar dia condong kepada kesyirikan dan kekufuran, ya, sifat yang ada pada kelompok kaum musyrikin, kaum kufar itu. Sebab tu Allah mengatakan di sini, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman rapat, sekutu, pemimpin, yang ini berbanding kaum muslimin, maka dia termasuk dalam kalangan mereka sesudah dia condong kepada kesyirikan dan kekufuran itu. Dan orang yang ini antara kenapa perbuatan ini membatalkan agama. Di samping orang yang mengangkat kaum musyrikin, sebenarnya dia bukan sekadar mengangkat mereka sebagai individu, bahkan dia mengangkat kesyirikan dan kekufuran. Tapi nak kata di samping itu, ya, dia tidak mengingkari kesyirikan dan kekufuran tersebut. Sedangkan barang siapa yang tidak ingkar perbuatan syirik dan kufur, maka dia juga jatuh syirik dan kufur. Kerana dia melihat bahawa syirik dan kufur itu tidak ada apa-apa. Orang yang dalam keadaan macam tu dikatakan bahawa iman sudah tidak ada dalam hati. Iman sudah hilang daripada hatinya. Sedangkan dalam hadis kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangan. Kalau tak mampu, maka dengan lisan. Kalau tak mampu, maka dengan hati. Ini paling tidaknya, minimumnya perlu ingkar dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi SAW. Tetapi kalau orang yang sudah memilih untuk kekal bersama dengan kaum musyrikin, mana mungkin dia boleh terus bersama dengan mereka dalam keadaan hatinya mengingkari mereka. Mengingkari kesyirikan dan kufuran yang mereka lakukan. Tidak dapat dibayangkan, ya, keadaan orang seperti itu. Sebaliknya, tiadalah dia kekal bersama dengan mereka, melainkan kerana dia tidak lagi mengingkari kesyirikan dan kufuran yang ada pada kaum musyrikin, kaum kufar itu. Sedangkan itu itu menunjukkan penerimaan dia. Menunjukkan bahawa dia menerima syirik dan kufur itu. Sedangkan itu adalah jelas, ya, perbuatan kufur, ya. Maka Allah mengatakan di awal surah Al-Maidah yang dibawa oleh Syekh Muhammad di sini, ayat 51 surah Al-Maidah ini, Allah di awalnya, ayatnya dengan selengkapnya, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali kalian, sebagai pemimpin, penjaga, teman rapat, sekutu, ya. Jangan kalian jadikan mereka sebagai, ya, wali kalian, ya, sekutu kalian. Kemudian baru sambungan ayat ni, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Dan siapa daripada kalangan orang-orang beriman yang menjadikan mereka sebagai, ya, pemimpin, teman rapat, penjaga dan sekutu, maka dia termasuk dalam kalangan mereka. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan, "Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
Sedangkan orang-orang yang melakukan syirik, mereka lah orang yang paling zalim. Sedangkan syirik itu adalah sebesar-besar kezaliman. Ya, nak menunjukkan bahawa ya, perbuatan mengangkat kaum musyrikin, kaum kufar itu adalah satu perbuatan zalim, dengan erti kata memang sangat tidak wajar, kerana jelasnya ialah perbuatan meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Sama sekali kaum musyrikin, kaum kufar bukan untuk diangkat. Yang pihak yang sepatutnya diangkat, yang paling layak untuk diangkat ialah kaum muslimin. Tapi apabila diangkat kaum musyrikin, kaum kufar, maka itu jelas Allah menyatakan di sini ialah perbuatan zalim. Ya. Tinggal lagi kaum yang zalim di sini tertuju kepada kaum musyrikin dan kaum kufar secara utama. Ya. Kerana perbuatan syirik itu memang, ya, dia adalah sebesar-besar kezaliman, seperti yang Allah sebut dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya perbuatan syirik itulah, ya, sebesar-besar kezaliman. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira kita berhenti di situ, ya, sehingga kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.